Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang telah menyebabkan Allah SWT murka semata-mata kerana dia ingin menggembirakan orang ramai, maka Allah SWT akan murka kepadanya, dan Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang digembirakan itu marah kepadanya. Sementara siapa yang mencari keredaan Allah dengan sesuatu yang menyebabkan kemarahan orang ramai, maka Allah SWT akan reda dengannya. Dan Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang marah kepadanya, suka kepadanya, sehingga Allah SWT akan menjadikan dia baik pada pandangan mereka. Dan Allah SWT akan menghiaskan kata-kata dan perbuatannya sehingga dipandang baik oleh orang-orang itu. Tabarani Majmu' Zawaid. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang telah menyebabkan Allah SWT murka semata-mata kerana dia ingin menggembirakan orang ramai, maka Allah SWT akan murka kepadanya. Dan Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang telah digembirakan itu marah kepadanya. Sementara siapa yang mencari keredaan Allah SWT dengan sesuatu yang menyebabkan kemarahan orang ramai, maka Allah SWT akan reda dengannya. Dan Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang marah kepadanya suka kepadanya, sehingga Allah SWT akan menjadikan dia baik pada pandangan mereka. Dan Allah SWT akan menghiaskan kata-kata dan perbuatannya sehingga dipandang baik oleh orang-orang itu. Tabarani Majmu' Zawaid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang yang pertama sekali yang akan dibuat keputusan azab ke atas mereka ialah seorang yang telah mati syahid. Orang itu akan dibawa ke hadapan Allah SWT, lalu Allah SWT akan memperingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah SWT bertanya, bagaimanakah kamu telah menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia telah menjawab, saya telah berperang demi untuk keredaanmu sehinggalah saya telah mati syahid. Allah SWT berfirman, kamu dusta, kamu berjihad supaya kamu digelar pahlawan dan telah mendapat gelaran itu. Kemudian hukuman Allah SWT diperdengarkan, lalu dia diheret dalam keadaan terlangkup dan dihumban ke dalam neraka jahanam. Orang kedua ialah orang yang telah belajar agama dan telah mengajar orang lain dan juga membaca Al-Quran. Dia telah dibawa ke hadapan Allah SWT, maka Allah SWT memperingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya, dan dia telah mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT akan berfirman, bagaimanakah engkau telah menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia akan menjawab, saya telah mempelajari agama keranamu dan mengajarkan kepada orang lain, dan saya membaca Al-Quran hanya keranamu. Allah SWT berkata, kamu dusta, sebenarnya kamu belajar agama supaya dipanggil seorang alim, dan kamu baca Al-Quran supaya dipanggil seorang qari, dan kamu telah dipanggil sedemikian. Lalu hukuman untuknya diperdengarkan dan dia ditarik dalam keadaan terlangkup, lalu dihumban ke dalam neraka jahanam. Orang ketiga lah orang yang kaya, yang Allah SWT telah memberikan kepadanya nikmat dunia yang melimpah ruah dan pelbagai jenis harta. Dia telah dibawa ke hadapan Allah SWT, dan Allah SWT telah memperingatkan dia tentang nikmat-nikmatnya, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah SWT bertanya, bagaimana engkau telah menggunakan nikmat-nikmat itu? Dia akan menjawab, saya telah membelanjakan semua harta yang engkau telah berikan kepada saya pada semua jalan yang engkau suka untuk dibelanjakan semata-mata keranamu. Allah SWT berfirman, kamu dusta, sebenarnya kamu telah membelanjakan harta supaya orang berkata, kamu seorang dermawan, dan itu telah dikatakan. Kemudian hukuman untuknya diperdengarkan, lalu ditarik dalam keadaan terlangkup dan dihumban ke dalam neraka jahanam. Muslim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.